Jom cakap pasal measles, demam campak. Orang Malaysia masih lagi ada confuse di antara measles dengan chicken pox. So measles ni demam campak, chicken pox ni adalah varicella zoster. Orang Pahang panggil cengkering, di Kelantan panggil bertih, dia demam yang ada biji-biji berair tu kan. So sedangkan measles ni adalah satu penyakit lain, demam campak. Dia disebabkan oleh virus, measles virus. So measles virus, dia sangat mudah berjangkit. Dia di antara penyakit yang paling mudah berjangkit. Sangat-sangat mudah berjangkit. Dia berjangkit melalui cecair badan, batuk, selsema. Dan gejala dia juga, dia lepas kita dapat kontak dengan virus measles tu, dalam masa 4 hari, 4 ke 7 hari, kita akan boleh dapat gejala dia. Demam, selsema, batuk. Dekat putih dia, dekat gusi akan ada putih-putih sikit, tu Koplik spot contohnya. 4 ke 7 hari. Kemudian lepas 7 hari, demam, dan kita akan nampak ada banyak merah-merah di badan. Dia akan mula di trunk, di bahagian badan tu, depan, belakang. Kemudian dia boleh merebak ke badan-badan yang lain. Merah-merah, sedikit raise, sedikit naik sikit, itu adalah merah rash, typical yang kita nampak pada measles, demam campak ni. Cuma kadang-kadang measles ni juga boleh menyebabkan komplikasi. Dia boleh menyebabkan pneumonitis. Saya pernah jumpa juga measles radang di paru-paru, boleh menyebabkan encephalitis. Malah kan di antara uh, kalau kita biasa baca buku kanak-kanak kan, Roald Dahl tu, Roald Dahl, D-A-H-L, Roald Dahl. So anak dia nama Olivia Dahl. Olivia Dahl ni meninggal pada tahun 1962 ketika berumur 7 tahun sahaja, yang dia meninggal sebab encephalitis, radang otak yang disebabkan oleh measles. Dan dia ada tulis panjang lebar tulisan pasal macam mana measles ni telah menyebabkan anak dia, Olivia Dahl ni, meninggal disebabkan oleh measles. Dan contohnya di US, tahun ni saja ada lebih daripada 10, 2025 baru bulan 4 ni, dah lebih 10 outbreak measles di US, dan dah ada 3 confirm kematian disebabkan oleh measles. So measles masih boleh menyebabkan kematian. Dan measles ni dia tidak ada rawatan spesifik. Influenza ada antiviral spesifik untuk influenza, measles tak ada. Measles rawatannya simptomatik. Simptomatik maknanya demam bagi pada demam, selsema dan sebagainya. Tapi dia boleh dicegah. Bagaimana nak dicegah? Dengan measles vaksin, vaksin measles. Dan di Malaysia, vaksin untuk measles kita bagi pada umur 9 bulan dan 12 bulan. 9 bulan kita bagi MMR, measles, mumps, beguk, rubella, measles, mumps, rubella. Umur 9 bulan dan 12 bulan kita bagi untuk cegah. InsyaAllah MMR cegah measles, cegah demam campak, al-wiqayah khairun minal ilaj. Prevention is always better daripada cure. Pencegahan lebih baik.